Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnianya kita diberi kesempatan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam suasana penuh kegembiraan dan keberkatan. Saya doakan kita semua telah menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan jayanya. Semoga ibadah yang dilakukan mendapat keberkatan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Aidilfitri bukan sekadar kemenangan setelah sebulan kita menunaikan ibadah puasa, tapi juga medan untuk kita menyuburkan nilai-nilai murni seperti keikhlasan, kesederhanaan, kasih sayang dan saling bermaafan. Seiring dengan tahun infak Yapim 2026 dan usaha yang telah digerakkan, saya berharap semangat Aidilfitri ini dapat menjadi pemangkin untuk kita terus memperkukuhkan integriti, meningkatkan profesionalisme serta mengeratkan kerjasama demi memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Semoga Lebaran ini disambut dengan penuh keharmonian dan juga penuh kesyukuran. Bagi pihak pengurusan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Yapim, saya dengan rendah hati mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri ma'az zahir dan batin minal a'idin wal faizin kullu am wa antum bil khair.